Weh. Oh, besar-besar ni ikan bilis dia. Aku teracun dengan dia. So, aku pun beli satu. Cuba kita buka. Wow. Dah boleh ada kedai. Benda ni, hampa boleh makan dengan nasi. Hampa boleh makan macam tu je. Macam keropok kan. Kita makan macam tu je. Hampa boleh makan dengan mi goreng, dengan kuota goreng, nasi goreng, dengan Maggi. Semua jenis makanan hampa boleh makan. Yang ni aku beli perisa manis dan pedas. Berat untuk satu pack ni 100 gram. Ketat juga. Nampak tak? Nampak tak? Oh, tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tahu. Aku tahu dia rasa macam mana. Alah, kita pernah makan dulu masa kecil-kecil. Ikan bilis yang paket kecil-kecil tu. Sebiji rasa macam tu. Kita pedas manis kan? Memang pedas. Dan manis. Bila hampa kunyah kan? Hampa makan. Dia rasa manis. Lepas tu baru dia rasa macam pedas. Macam tu. Ikan bilis dia besar-besar. Ya Allah. Awaklah aku beli sebungkus je. Tak dah makan dengan nasi. Habis dah. Habis masa nak buat video ni. Tak dah, tunggu esok lah. Ya Allah. Sedapnya. Ada halal kat sini. Ada halal, insya-Allah halal. Makan saja macam ni. Bagus sedap. Aku takut yang spicy punya ni cepat habis tau. So, hampa tengok dekat beg kuning luar ni ada lagi ke tak? Sedap. Memang sedap. Tak sedap hampa cari aku balik.